Okey, Acha dah masuk simpang kampung, kampung Sungai Mok. Ya. Setahun hanya sekali. Kampung Sungai Mok. Saudara kita semua sampai, tapi jauh ataupun dekat, maulah kita dapat bersama. Amai jemput ke rumah, banyak makanan dihidangkan, makanan tradisi orang asal, siapanya makan diauhi. Perayaan kampung Sungai Mok. Ini tuan rumah. Ni tuan rumah. Oh, ni tuan rumah. Ini cikgu. Oh, ini cikgu. Oh. Cikgu orang kita ke apa? Cikgu kita. Oh. Dia mengajar di APS Kedai. Oh, bukan sini ni. Dia orang sini. Oh, Tapi mengajar kat sana. Ya. Okey. Ni sebenar raya apa? Jadi raya ni dah buat daripada asal datuk nenek dulu. Oh. Buat. Jadi kami dah lapis kami ikut sepanjang hayatnya. Oh. Pasal benda ni dah orang kata dah daripada keturunan datuk yang kami dulu buat. Memang 31 31 bulan 12 Disember lah. tak dapat diubah lah. Oh. Sejak 31 kami akan buat. Oh. Benda ni buat nak kata besaran pun mungkin jadi, nak kata sederhana pun mungkin jadi. Yalah. Tapi boleh katakan satu kampung lah. Oh. Sini kan satu kampung ni aja ke lain kampung tak ada lah? Jadi tempat lain tu cara lain. Oh, cara lain pula. Jadi kami Tarikh dia lain lah. tarikh lain. Okey. Dia ada setiap kampung dia ada perayaan. Okey, okey. Hari Bela Kampung. Hari Bela Kampung. Bela kampung. Oh. Boleh balik. Oh, macam tu lah. Dulu sebelum ni buat di Padang. Oh. Semua berkumpul Oh, di berkumpul kat situ je lah. Oh. Apa bila bomo tu meninggal, Ha. jadi kami buat di rumah lah. Sebab dah tak ada pawang. Oh. Oh, dulu ada pawang. Oh. Dia ada bomo. Bila ada bomo, jadi kami berkumpul di padang tu. Oh. Dia semua. Oh. Sekarang ni macam buat di rumah lah. Sekarang masuk rumah masing-masing lah. Okey, meriah juga. Okey, terima kasih.